Ko Ming Goyang, lepas nama dalam chopping list rakyat. Ko Ming Goyang lepas rakyat senaraikan namanya dalam chopping list, itu tegas seorang pemerhati ketika mengulas kenyataan Timbalan Pengerusi DAP Nga Kor Ming yang mendakwa Perak bakal menjadi titik permulaan gelombang merah Pakatan Harapan PH pada pilihan raya akan datang. Menurut pemerhati, kenyataan Kor Ming tersebut boleh dilihat sebagai usaha untuk meyakinkan penyokongnya susulan gerakan rakyat yang dikatakan semakin jelas untuk menolak beberapa nama tertentu pada pilihan raya akan datang. Kalau benar-benar yakin, tidak perlu terlalu sibuk bercakap soal gelombang merah. Kenyataan itu seolah-olah cuba meyakinkan penyokong bahawa kedudukan mereka masih kukuh, sedangkan nama sudah mula disebut-sebut dalam chopping list rakyat, katanya. Pemerhati berkata, PRU akan datang bakal menjadi medan sebenar untuk rakyat menentukan sama ada gelombang merah yang dilaungkan Kor Ming benar-benar wujud atau sebaliknya berubah menjadi tsunami rakyat untuk menyingkirkan menteri-menteri PH yang tidak lagi mendapat kepercayaan. Katanya, apa yang lebih penting ketika ini ialah sejauh mana rakyat menilai prestasi kerajaan berdasarkan pengalaman mereka sendiri, termasuk isu kos menjalankan perniagaan, birokrasi dan tekanan berkaitan percukaian. Malah, isu tekanan cukai dan pendekatan kutipan hasil kerajaan sebelum ini turut disentuh bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli sebelum ini mengakui golongan peniaga kecil dan sederhana berdepan tekanan berkaitan birokrasi kerajaan serta cukai. Macam mana LHDN kutip tu? Yang ini yang akan menjadi beban kepada golongan-golongan peniaga kecil sederhana yang banyaknya orang Cina, katanya. Rafizi turut berkata, peniaga yang mempunyai syarikat sendiri sudah beberapa kali berdepan proses taksiran dalam tempoh 2 hingga 3 tahun kebelakangan ini, malah mendakwa terdapat taksiran yang kadangkala tak masuk akal. Menurutnya, tekanan berkaitan cukai, e-invoice dan birokrasi kerajaan akhirnya menjadi backfire kepada PH apabila golongan peniaga kecil dan sederhana merasakan mereka pula yang menjadi mangsa dalam percaturan politik kerajaan.